Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Halimah, hos yang sentiasa menceriakan hari anda. Hari ini kita akan membawa satu topik mengenai topik malaikat. Tetapi bersama-sama dengan kita tetamu undangan khas kita iaitu Ustazah Akmal dan Ustazah Mashita. Assalamualaikum Ustazah. Baik, hari ini kita akan mengupas mengenai tajuk malaikat. Malaikat ni diciptakan daripada cahaya, yang mana malaikat ni sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni wajib percaya kepada malaikat. Baik Ustazah Akmal, kami semua ni nak tahu apakah malaikat yang pertama yang wajib kita ketahui. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, kita pergi kepada malaikat yang pertama, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam tugasnya adalah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa malaikat Jibril, kita tak akan mengenali ajaran Islam. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan memberikan makanan kepada manusia dengan izin Allah. Jadi, bila kita ingat, bila kita nampak hujan turun, itu adalah peranan malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Apa peranan malaikat Israfil? Peranan malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Bila Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, maka hancurlah bumi ini dan kita akan dibangkitkan di akhirat kelak. Terima kasih Ustazah Akmal. Sekarang saya sambung dengan malaikat yang keempat, iaitu malaikat Israel. Tugas malaikat Israel ialah mencabut nyawa apabila ajal seseorang itu telah tiba. Tapi jangan bimbang, kalau seseorang itu berbuat kebaikan dan taat kepada Allah, malaikat Israel ni akan mencabut nyawanya dengan cara yang lembut dan menenangkan. Namun, jika seseorang itu banyak melakukan dosa dan kemungkaran, barulah cabutan nyawanya menjadi sukar. Sebab itu, kita perlu sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik. Seterusnya, kita ada dua malaikat yang sentiasa bersama dengan kita, iaitu Raqib dan Atid. Malaikat Raqib duduk di bahu kanan dan mencatat semua amalan kebaikan kita. Contohnya, bila kita bersedekah, menolong ibu bapa dan memberi salam antara satu sama lain. Semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib. Manakala malaikat Atid pula duduk di bahu kiri kita. Dia mencatat segala perbuatan yang kurang baik seperti bercakap kasar, malas untuk tunaikan solat ataupun menipu. Tapi yang indahnya, kalau kita menyesal dan segera bertaubat, Allah boleh hapuskan ataupun ampunkan segala dosa tersebut. Jadi, marilah kita selalu pilih untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, kita dah lihat tadi tugas-tugas malaikat yang sangat penting dalam kehidupan kita seharian juga, yang mana dengan tugas malaikat ni, contoh malaikat Jibril menurunkan wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian kita juga ya Ustazah, kita ada juga malaikat Israel yang mencabut nyawa, dan juga malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat kebaikan dan mencatat dosa-dosa manusia. Baik, betul ya Ustazah, bila kita lihat balik, bila kita pelajari mengenai malaikat ini, sebenarnya dia mengajar kita untuk menjadi orang yang baik, untuk orang yang rajin solat. Sebab malaikat ni adalah makhluk yang sangat baik, yang mana sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustazah Akmal, terima kasih Ustazah Mashita yang mana sudi bersama-sama dengan kami hari ini untuk kita bersama-sama dalam podcast kita kali ini. InsyaAllah, sahabat-sahabat, kita akan jumpa di podcast lain akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.